Hari ini 10 hari bulan 7, 10 hari bulan Julai 2026. Kalau diikutkan mengikut SOP yang telah pun dikeluarkan hari ini secara rasminya adalah tarikh bayaran untuk pembayaran bagi bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat antara RM100 ke RM600. Jadi persoalannya, sudahkah anda menerima bayaran untuk anda bagi bulan Julai 2026? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bayaran untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat antara RM100 ke RM600. Bayaran bagi bulan Julai untuk bulan ini agak sedikit cepat sebenarnya kalau diikutkan rata-rata ramai yang telah pun mula terima ke dalam akaun bank mereka semalam, hari sebelum semalam dan sebagainya. Jadi hari ini 10 hari bulan Julai, persoalannya, sudahkah anda terima bayaran untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat? Okay, untuk rujukan, untuk rekod bagi mereka yang mungkin tidak mengetahui, bantuan bulanan JKM ini antara lainnya ada sebagai contoh bantuan warga mas, allowance orang kurang upaya, bantuan kanak-kanak, bantuan am negeri, bantuan am persekutuan dan sebagainya. Seperti dinyatakan sebentar tadi, amountnya adalah di antara RM100 ke RM600 sebulan. Sebagai contoh, bantuan warga mas sebulan adalah RM600, jumlah yang agak besar sebenarnya untuk mereka yang berkelaikan ini. Jadi kalau anda merasakan berkelaikan, manfaatkan fasiliti yang ada ini, cuba mohon, siapa tahu rezeki anda dapat dan berkelaikan untuk mendapat bantuan bulanan untuk bantuan warga mas sebagai contoh RM600 setiap bulan. Jadi hari ini 10 hari bulan Julai, kalau katakanlah anda masih lagi belum terima bayaran untuk bulan Julai, bagi anda dinasihatkan untuk berhubung dengan JKM di tempat anda tinggal untuk membuat semakan berkaitan dengan perkara ini. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kelewatan terjadi, bayaran mungkin belum dilakukan atas faktor-faktor tertentu. Seperti bulan-bulan sebelum ini juga ada yang kadang-kadang menerima di pertengahan bulan dan ada juga yang kadang-kadang di penghujung bulan barulah terima wang ke dalam akaun bank mereka. Jadi pembayaran untuk bantuan bulanan JKM ini seperti yang dah pernah admin war-warkan sebelum ini, memang tidak sekata tarikhnya. Kadang-kadang bulan lepas awal, tiba-tiba bulan ini lambat, kadang-kadang ada kawasan yang terima awal dan kawasan yang sama pun mungkin pada bulan-bulan yang berikutnya terima lambat dan sebagainya. Untuk rujukan berkaitan dengan bantuan bulanan JKM ini, anda boleh pergi ke ebantuanjkm.jkm.gov.my ataupun anda boleh menghadirkan diri ke mana-mana cawangan JKM yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Sebenarnya permohonan boleh dihantar secara dalam talian di ebantuanjkm.jkm.gov.my. Walau bagaimanapun, proses permohonan itu tidak lengkap dengan hanya menghantar permohonan secara dalam talian. Anda perlu menghadirkan diri ke JKM yang berhampiran dengan anda untuk diinterview, untuk disemak dan sebagainya. Dan bagi mereka yang kalau dah menghantar permohonan lama, dah berbulan-bulan, mungkin hampir setahun, tapi tiada feedback dan sebagainya, apa yang boleh admin nasihatkan adalah untuk anda berhubung terus dengan JKM di mana tempat anda menghantar permohonan bagi semakan lanjut dilakukan untuk mengetahui berkaitan dengan status permohonan anda. Mungkin ada dokumen yang kurang cukup ataupun mungkin ada maklumat yang perlu diperolehi oleh pihak JKM terlebih dahulu sebelum kelulusan dikeluarkan. Jangan hanya senyap sebab kadang-kadang permohonan yang anda hantar itu mungkin pending, mungkin menunggu feedback daripada anda dan sebagainya. Mungkin mereka gagal untuk menghubungi anda dan sebagainya, menyebabkan permohonan itu masih lagi tertangguh. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.